Guys, hari ni saya nak main game Break In bersama adik saya. Jomlah kita masuk ke gamenya. Korang kalau nak saya main game yang lain, korang boleh komen kat bawah tau. Boleh request game yang korang nak saya main. Dekat sini saya akan main Break In 1. Lepas itu saya akan main Break In 2. Sabar guys, saya tunggu adik saya dulu. Okay, jom kita masuk ke game ni. Ini saya dan adik saya. Sebenarnya saya dah tak tahu nak main game apa. Jadi saya mainlah Break ini. A few moments later. Itu saya skip sebab lama sangat menunggu. Kenapa kepala saya besar? Adik saya pun kepala besar guys. Aduh, pelik lagi ni. Tadi elok je ni. Alamak ni kenapa ni? Dia main. Kenapa ni? Barang atas ni. Ambil lah guys. Ini semua bekalan minuman. Tak kita ada energi. Mati terus. Jadi apa lah ni? Ni kucing mana pula? Dia buka. Sekali duit lah guys. Sekejap, racis ni saya tak buka habis. Basement key. Okey, saya tahu masa ni sangat membosankan. Jadi saya akan skip momen ni. Okey guys, kalau sekarang ni okey guys, sekarang ni dah malam. Sebab tadi menunggu lama sangat jadi saya skip. Macam mana dia buat remote tu? Saya dah pernah main dah game ni. Tapi saya tak tahu orang yang masuk tak. Saya rasa boleh kot guys. Gelap. Gelap gila kan tu. Saya takut. Saya dah pernah main game ni tapi dah lama lah tak ingat sangat. Ni, pizza ni. Kan betul saya kata orang apa. Dan pizza tengah-tengah hidung tu mesti sendiri tu. Pizza ni. Oh mantap. Kita makan dulu guys. Untuk tambah energi. Energi kita tengah sikit. Sikit mana. Nanti ke bawah ni. Terbantai-bantai. Sudah. Ada hantu ke apa main tutup lampu ni? Betul ni. Semua perempuan ni guys. Dah kepala saya paling besar. Lama betul lah. Cepatlah sikit. Ni. Semestinya saya skip sebab tak ada apa. Agak dah ini.
Tak lagi penceroboh rumah kita ni guys. Ni memang nak kena bantai dia ni. Dia pun tak tahu. Monyet yang dia tengok ni dulu. Monyet ni yang paling suka pukul orang. Aduh, tidur pula. Baru nak lawan. Boleh ke tidur? Macam tak nyenyak aja. Dah kepala saya besar. Tak lagi bantai tak muat nak tidur ni kan. Tak apa guys. Sebab saya tidur. Mata tenggelam sebelah guys. Aduh lagi ni. Yang ni dah kenapa? Masa hujan guys. Kita nak refill kita punya energy. Moment ni sangat lama jadi saya akan skip. Wah lama weh. Siapa main pecah masuk ni tu? Mau gaduh kah? Dia mau gaduh kah? Dia main gila sama kita, kita main gila sama dia. Wow, 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 gelap ni, tak nampak apa ni. Dia main gila sama kita guys. Dia tak tahu kita siapa. Dia main gila. Attack last night. Gerung-gerung attack last night. Kita ambil kapan guys. Nak tutup cermin ni. Saya terfikir lah. Apa jadi kalau kita tak tutup cermin ni? Ni tak ni guys. Kalau kita tak tutup cermin ni apa jadi? Adakah dia boleh masuk lagi? Ataupun dia pun tak boleh masuk? Pelik juga je ni. Buat kita yang tanya. Ada kereta hancur lah guys. Hancur lah gila betul pencuri ni. Ini bukan pencuri. Ini apa orang panggil? Saya lupa lagi. Ini penceroboh. Gila lah. Sampai pecah. Dan kereta dia lantai. Oh gila. Salah sangat ni. Dia belum masuk guys. Masuk-masuk lagi kena serang kan. Dia mati lah ni. Oh gelap gila sumpah cakap. Tak nampak apa korang. Tamat energi dulu untuk monyet masih bertenaga. Dah tutup semuanya agaknya. Bilik kita yang hijau. Kenapa tak luar je ni pakai ni? Tak boleh tutup pun. Orang yang kalau nak bermain bersama geng, korang boleh cari kat TikTok. Ataupun komen dekat YouTube geng. Nanti geng cuba minta username. Bukan geng minta. Korang lah kena bagi username korang. Nanti geng add friend dan kita main bersama. Okay. Nanti kalau ada video baru, geng akan update dekat geng punya TikTok. TikTok sama macam username YouTube. Korang boleh cari. Ada apa lagi ni? I got look faster, okay? Gigi je guys. Macam mana nak ambil ni? Kita kena lagi ni. Bompon kita lagi. Nasib kita dapat ni. Kita perlu kontiza makanan ni. Tak duduk guys. Mati kita duduk. Aduh guys.
Elok tadi dah duduk. Aku akan ada rezeki. Ini mesti ada nak ajak lawan ni. Gila cerah. Macam cahaya ilahi. Terang gila. Aduh. Okay, kita set depan guys. Dia tu masuk kita katuk kepala. Mana dia tu? Dia tu memang main gila dengan monyet ni. Dia tu tak tahu monyet ni gangster dulu. Aduh dia tu buat pula. Kita nak protect kita punya kawan, jadi kita tak payah tidur. Kita kena lawan guys. Tapi tak ada apa pun. Jadi kalau dah baring tak boleh bangun dah tu. Wow. Walaupun pintu sudah tertutup. Aduh, tempat kita orang tak boleh lawan lah guys. Parah sekali. Baru saya nak fight. Tak apa, kita selamat. Jadi, nyawa kita panjang lah guys. Hayat panjang. Tak perlu berlawan. Blue room was attacked last night. Oh, tak siapa mati lagi lah. Kena bertahan lagi ni. No, ini dah macam apa ni. Sama betul ni. Kurang dia. Kenapa? Sudah. Ni kita takut. Ini confirm ada nenek kebayang dalam ni. Tapi tak apa, nenek kebayang ambil budak-budak je. Tak apa, geng bukan budak. Geng monyet. Oh, ini bintang-bintang ni. Bintang huge. Wow, ini pecah apa guys? Dia memang awal. Wow, adik saya di depan tu lah. Dia pecah apa? Mak. Guys, tak boleh gerak guys. Tak boleh gerak lah guys. No, saya mati guys. Aduh. Ih. Korang sabar korang. Saya ulang balik. A few moments later. Jeng dah skip yang tadi sebab Jeng mati. Tak tahu kenapa sebab tadi Jeng lag Okey, jadi Jeng akan mula balik rekod kat sini lah. Okay. Tadi Jeng tak kena serang guys. Itu sebab apa? Sebab bilik Jeng beruntung kot. Tadi kita mati sebab kena bodoh dengan atuk-atuk tua tu kan. Dia macam dia handphone Jeng kot. Sebab ataupun handphone Jeng yang tak tahan sebab lag tadi. Tak boleh gerak dah. Jadi kita buat apa ni guys? Oh tidak, inilah dia sudah datang. Uish, lag lagi lah guys. Bilik saya tak kena serang dah. Dengan bintang dia. Tadi tak kena serang. Oh, lag habis. Hoi. Korang tahu tak lagu yang tengah viral kat TikTok sekarang ni? Alang-alang tak buat apa ni, Jeng nak nyanyi sikit lah. Alah, Jeng tak hafal pun. MBG, Mas Fahri ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Dah, Jeng tak ingat dah. Itu je Jeng ingat. Kalau korang ingat, jomlah kita main. Macam tiba pula. Tiba je main. Dia tak tahu ke duduk depan tu nanti mati.
Batuk-batuk semua aku dapat gunung tadi. Jadi saya membersihkan dan tak kau duduk depan kedai tadi. Aku nasib dia tak duduk depan macam tadi. Kau tak mati ni. Oh, tidak. Living room. Tengok dalam almari weh. Cepatlah jalan. Masuk almari weh. Ni pasti kita selamat guys. Bismillah guys, tak mati. Sebab kalau mati dia kena ulang balik. Penat guys. Dia naik atas guys. Pergi basement weh. Cepat. Kita pergi basement. Oh, banyak betul makanan untuk basement ni. Beng dah siap bau ni guys. Mat. Mesti dia. Bukan di basement ni. Semangat guys. Oh, naik mati. Dia mau mati tu. Masuk dah lah korang. Dia lupa ambil duit je guys. Duit penting. Nanti kita boleh beli makanan. Ini mesti masuk ni. Jadi saya takkan depan. Lah, 5 orang main. Dia jadi dia mesti ada di sini. Kita dah boleh keluar. Rumah tak kena. Ceroboh kan. Ceroboh tu. Open. Tu kat sini.
Kenapa dia tak nak ceroboh rumah? Tak faham betul. Hmm. Kita cerita. Oh, inilah duit ni guys yang cakap tu. Duit yang kita kena kita sedih tu guys. Besar betul sedih dia. Apa tu? Dari dulu adik saya ni kagak apa lagi ni. Kayaknya kita boleh pergi main Kelantan. Hmm. Ni. Oh. Nak batu ni. Oh, dulu waktu kita jalan. Oh, kenapa waktu kita bijak macam tu? Tak apa, tak apa. Dia berbeza. Mungkin dulu buat saya baru lagi. Oh, dah ada cooldown skill. Aduh, apa benda dah jatuh lagi. Asyik jatuh je. Nak kita yang terbakar tadi. Ush, ada koki lah guys. Ada air. Ini belah semua. Ujung-ujung. Baru nak pergi. Dia baru nak pergi. Nah, sekarang ni kita nampaknya adik saya meninggal lah guys. Jadi sekarang kita ada 4 player je. Tak apa lah guys. Kita cuba menang tu. Hmm. Adik dia kata. Kita tu yang dia kena dulu. Sekarang kita kena buat apa lagi ni? Sekarang ni saya dah tak tahu nak buat apa guys. Ini saya kurang ajar terjadi. Dari luar saya boleh nampak. Saya dah agak dah guys. Ini orang jahat. Jadi kita kena lawan. Tapi diingat 1 lawan 4 dia menang tu guys. Mestilah dia kalah. Ni pasal sakit ni guys. Saya takut mati. Oh, dengan cantik lah. Dek, asal kejar saya? Ini makan dia. Dia sedang kerja orang lah. Hah? Ini betul nak tutup punya mati ni. Pusing lagi kat tu. Dia ingat dia Cinderella lah. Apa? Dia sini.
Ini makan ni. Aku ni nak guna ni. Guys. Wow, nampak tidak terlihat. Tak rasa sakit menipu. Mati dia, tidak guys. Alamak. Kenapa cerita ni? Tiba gelap ni. Tuh, tubik lah. Harap dah tak ada yang serang-serang kan. Okay guys. Jadi monyet kena tidur dulu. Biar esok monyet jadi King Kong. Supaya bertenaga dan kuat. Tapi nak tunggu macam ni lama betul lah guys. Sangat-sangat membosankan. This is so boring lah. Ya, apa ni? Bosan. Alamak. Bagilah tidur dah kalau suruh tidur. Ini acacang kawan. Ni memang cari nafas ni. Kata dah. Dia tak tahu ke guys. Ini monyet berkuasa tinggi lah. Dia main gila lah. Dah tidur sampai berapa minit. Alamak apa ni guys. Alamak. Benda ni. Nah, dia tengok. Outside check. Apakah kita kena serang guys? Oh my god. Oh tak. Itu mereka lah guys. Matilah saya. Itu hantu yang bunuh saya tadi. Dia macam dah gigit guys. Oh my god. Mulai lagi. Kok apa ni? Takkan 3 orang. Mana lagi seorang guys? Kat mana ni? Dia nampak orang je. Pasti mana lagi seorang kenapa ada 3 orang je lah. Oh ni kita nak ada kat mana ni? Tak tempat nak lalu ni. Oh tu lagi seorang. Rupanya tempat dia pun bawah longkang. Pengotor betul. Ni kita kena buat apa ke? Oh. Bunyi dia betul-betul macam orang habis berak. Alamak! Oh! Satu lagi tu! Aduh! Aku hampir mati. Apa aku tu tengah lag. Aduh! Hai! Tengah lag guys. Tak boleh lompat ni. Banyak sangat notification. Saya rasa saya mati dah guys. Yang tak ada rezeki saya nak tamat game ni. Terlalu ni lah. Saya tadi tiba-tiba tak boleh lompat guys. Saya rasa ni confirm saya mati guys. Dah tinggal 3 orang guys. Oh, alamak. Matilah saya dah tak ada makanan. Mampus lah saja. Monyet mak hampu mana terlihat macam ni je guys. Terkejut bye.
Benar saja. So guys, kawan-kawan saya bercakap tamat geng gini. Oh, datang dah. Ini nak run macam mana, duk? Gila mana bombat ni. Dia hello-hello apa? Main ni make you scary Larry. You are so scary ah. Yang I sudah Tara ini loh. Ni kita kena main betul ni guys. Dah mati lah kita dia. Wow, wow, wow. Hah? Macam mana boleh mati? Pelik, pelik, pelik. Pelik guys. Menyesal. Kita akan tengok kawan-kawan kita guys. Tapi saya nak tengok kawan-kawan saya. Aduh. Kita matilah guys. Sorry guys. Geng tak pro nak tamat geng game ni. Aduh. Saya korang tengok dari lama dah ni. Tak apalah guys. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe dan like, boleh like. Kalau korang nak tengok geng main game lain atau korang nak request, korang boleh komen dekat bawah. Apa-apa pun, thank you yang tengok. Bye.